Okey, hari ni kita nak buat taco. Okey, inilah dia rupa taco dia sebelum kita bulatkan dia ni. Jadi cara nak bulatkan dia pun kena berhati-hatilah sebab takut hangit apa semua kan. So yang ni taco kita buat sendiri. Dia punya bahan-bahan tu campuran, tapi yang kita buat sini kita akan letak lebih sayur lah. Selalu kalau beli kat kedai sayur kurang. Yang ni kita letak sotong pun besar-besar. Dah nak makan sini kan, kita letak sotong, udang, letak. Tapi nak bulatkan dia, sebenarnya buat taco sendiri kat rumah ni cabaran dia sebab nak bulatkan dia je. Nampak tu, ianya bukan benda yang senang lah. Kita nak pusing-pusing dia tu nak bagi jadi bulat elok kan. Tapi dia boleh jadilah. Cuma kena hati-hati masa kita shapekan dia tu. Ni pun kita nak pusing lagi. So inilah dia buat taco. Buat taco memang kena guna dua-dua penyepit macam ni lah. Memang khas. Dengan kuali pun kuali yang khas untuk buat taco. Okey, dah lepas kita masak tadi, okey, sekarang dia dah bulat elok dah, cantik. So memang mencabar juga nak untuk jadikan bulat macam ni. Tapi boleh buat. Buatlah slow-slow. Tengok ni, cantik kan? Dah bulat. Bila macam ni dah masak elok ni, bolehlah kita angkat nanti. Kalau suka garing, garingkan sikit. Lepas tu bolehlah angkat. Sekarang dah masak elok, kita pun angkat dah. Boleh letak dalam pinggan. Cucuk-cucuk je. Cucuk je cepat-cepat. Jangan bagi hangit ya. Kalau hangit nanti rasa dia tak sedap. Dia rasa pahit-pahit. So, kita angkatlah semua. 2 biji lagi. Yang terakhir. So, inilah dia. Kita punya yang dah siap. Elok je bulat-bulat. Okey, taco kita pun dah siap masak elok dah ni. So, bolehlah kita makan dan kita hias. Kemudian, bolehlah beli saja sos dia. Letak mayo. Lepas tu, dia punya ikan tu boleh beli je. Ada jual je yang halal punya. Lagi satu, sos dia. Mesti tanya, sos taco nak pakai yang mana? Boleh pakai yang ni jenama ni. Otafuku Taiyaki ni. Ada logo halal lagi. Okey. So, bolehlah kita makan kita punya taco yang kita buat sendiri. So, nak buat memang sangat mudah. Sedap. Lepas tu boleh dapat banyak macam ni. Ni pun lagi nak tambah kan. Yang ni kita dah siap hias dah. Apa lagi? Jom kita makan.